Hai, Assalamualaikum. Siapa yang kat sini suka makan puding cendol macam saya? Mesti ramai kan? Sejuk-sejuk lalu kat tekak, memang sungguh nikmat. Bila dah siap masak, dah tak sabar-sabar nak makan kan? Ni baru lepas keluar daripada peti sejuk. Memang sedap makan sejuk-sejuk. Nampak 3 layer kan? Warna coklat, putih dengan cendol ni. Jom kita rasa. Jemput ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Tekstur lembut. Rasa dia just nice. Paduan antara yang nissan dengan cendol tu memang sangat-sangat sedap. Sedapnya makan sejuk-sejuk. Sahabat semua mesti cuba tahu resepi yang sangat best ni. Dalam resepi ni saya guna gula batu. Okey, nanti saya bagi tahu kenapa kena letak gula batu. Tapi sebelum tu, saya sediakan dahulu loyang 9x9x3 inci. Sebelum saya letakkan plastik tu, saya dah letakkan sedikit minyak masak supaya plastik ni mudah melekat ya. Okey, ini adalah plastik yang khas untuk mengukus. Tapi dalam resepi ni bukanlah nak kukus ya. Ini untuk memudahkan saya angkat puding cendol nanti. Okey, kita rapi-rapikan. Okey, terutama di bahagian tepi-tepi tu ya. Jom kita buat lapisan cendol dulu. Bahan-bahan yang akan digunakan. Okay, saya akan guna 600 gram cendol. Sekiranya nak guna 500 ataupun 400 gram. Terpulang kepada banyak mana yang sahabat nak ya. Seterusnya 10 gram serbuk agar-agar. Mesti guna agar-agar yang plain ataupun yang clear ya. 170 gram gula. 10 ketul gula batu. Gula batu ni mesti kita letak ya. Ni tips penting untuk dapatkan puding yang berkilat dan juga nak elakkan puding daripada berair. Nanti bentuk puding akan sentiasa cantik dan tak adalah air di sekelilingnya. Seterusnya 500 ml air. 300 ml santan pekat. Dan yang terakhir, setengah sudu kecil garam. Jom kita start buat. Mula-mula masukkan serbuk agar-agar ke dalam periuk. Seterusnya masukkan gula. Okey, kita kacau-kacau dahulu. Seterusnya saya masukkan garam. Garam ni akan menaikkan lagi rasa lemak santan tu ya. Okay, kemudian masukkan gula batu dan masukkan air. Okay, kacau-kacau dahulu. Okey, sekarang kita masak sehingga gula ni larut. Okey, kita kacau-kacau. Masukkan sehelai daun pandan untuk mewangikan lagi puding kita. Sekarang saya masukkan santan. Okay, sambil-sambil tu kita kacau. Kita masak guna api yang sederhana sahaja ya. Jangan besar ya, takut pecah minyak pula. Bila dah naik uap dan juga mendidih, okay, dah boleh keluarkan daun pandan dan masukkan cendol. Okay, kita masak sekejap. Sambil tu kita kacau perlahan ya. Jangan kuat-kuat, nanti patah pula cendol tu. Okay, dalam 2 minit macam tu. Kita masak sekejap. Kemudian dah boleh tutup api. Saya biarkan suam sekejap. Kemudian barulah saya masukkan ke dalam loyang.
Kita kacau-kacau perlahan supaya kesemua cendol tu sekata pada semua tempat. Saya keluarkan buih-buih halus pada puding ni guna sudu ya. Saya sejukkan dahulu di bawah kipas, kemudian saya masukkan di dalam chiller, okey, sehingga puding ni mengeras. Sementara tu, jom kita buat lapisan gula Melaka ataupun gula nisan. Bahan-bahannya sama macam kita buat lapisan cendol, cuma kita gantikan gula tu kepada gula nisan. Saya akan guna 250 gram gula nisan. Gula nisan Terengganu ni warnanya lebih cerah ya. Nanti hasil puding pun di bahagian bawah tu cerah sedikit. Kalau guna gula Melaka ataupun gula nisan yang lebih gelap, hasilnya nanti akan lebih gelap sedikit. Okey, mula-mula masukkan serbuk agar-agar ke dalam periuk. Kemudian masukkan air. Okey, kita kacau-kacau dahulu. Masukkan 10 ketul gula batu. Masukkan garam. Okey, kita kacau-kacau bagi bahan tu sebati. Kita masak guna api yang sederhana. Okey, kacau-kacau dahulu. Sekarang dah boleh masukkan sehelai daun pandan yang disimpul. Seterusnya masukkan gula nisan yang saya dah patah-patahkan ya. Okey, supaya cepat larut. Untuk lapisan gula nisan ni saya tak masukkan gula putih ya. Okey. Tapi nanti hasilnya nanti kita boleh rasa sedikit. Okey, sekiranya kurang manis, bolehlah tambah sedikit lagi gula putih. Okey, ni bergantung kepada cita rasa. Dan juga bergantung kepada gula Melaka ataupun gula nisan yang digunakan. Okey, boleh jadi ada jenis tu yang sedikit manis ataupun kurang manis. Sekarang saya masukkan santan pekat sambil tu kacau-kacau. Okey, kita akan masak sampai naik wap dan juga mendidih. Okey, guna api yang sederhana sahaja ya. Okey, kena kerap kacau ya. Okey, jangan sampai pecah minyak. Okey, waktu ni dah mendidih. Okey, dah boleh rasa sikit. Sekiranya kurang manis, bolehlah tambah dengan gula putih. Saya tutup api biarkan adunan ni suam sekejap, kemudian tapis. Lapisan cendol dah pun mengeras. Okey, saya keluarkan daripada peti sejuk. Okey, dan saya cakar macam ni ya guna garfu. Ini untuk jadikan lapisan yang kedua nanti melekat dengan lapisan cendol. Okey, dan ianya tidaklah terpisah ya selepas kita potong nanti. Ini kita cakar-cakar manja sahaja ya. Kacau-kacau dahulu adunan gula Melaka ataupun nisan, kemudian tuangkan ke atas spatula. Okey, buat macam saya buat ni. Ini untuk elakkan adanya gelembung udara. Kalau ada buih kecil tu bolehlah pecahkan macam ni ya. Biarkan sejuk sekejap di bawah kipas. Kemudian bila dah sejuk masukkan ke dalam chiller. Okey, dalam 2 hingga 3 jam ya. Supaya mengeras dengan elok. Selepas tu dah boleh keluarkan. Puding cendol saya ni dah keras elok. Dah sedia untuk dipotong.
Okey, hari ni ada jamuan. Okey, sempena perpindahan kawan saya. Happy kan bila kita dapat masak-masak dan bagi kawan-kawan kita rasa masakan kita. Alhamdulillah, kawan-kawan puji kesedapan puding cendol saya ni. Sampai ada yang nak order. Kepada sahabat semua, bolehlah cuba resepi yang sangat best ni. Mudah aja kan nak buat. Makan puding cendol ni sebiji macam kita makan cendol kan? Apa lagi? Jangan lupa cuba tau.